saya share pada tadi. Persilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Sebenarnya saya nak kongsikan apa yang dah dikongsikan sebelum ni dekat dalam kita punya seminar di HQ. Dan dia punya topik tu ialah set breakfast. Tapi sebenarnya kita boleh juga convert set breakfast tu kepada kita punya set sahur nanti. Sebab apa? Kita nak makan yang lebih berhasiat kan? So why not kita tukar kita punya sahur tu kepada yang lebih berhasiat. So ni saya nak kongsikan macam mana kita nak amalkan set sahur cara Shuang Ho. Alright. Okay, so produk yang dia sarankan untuk kita ambil masa yang disarankan itu untuk breakfast, kita convert kepada sahur lah. Okay, kelima-lima produk ini. Nombor satu kita punya soya protein, bee pollen, kita punya fiber, kita punya lactoberry dan of course lah kita punya kopi. Kopi ni memang kena ada Kenapa dia suggestkan kelima-lima produk ini untuk sahur, untuk breakfast? Satu, sebab kita perlukan protein. Protein ni sangat penting untuk kita punya sel. Kita nak sel yang sihat, kita nak badan yang sihat, kita kena ambil protein. Dan of course kita kena ambil protein yang sihat lah. Jangan ambil protein yang tak sihat. Dan kita punya soya protein adalah soya protein yang isolated soya protein. Maksudnya kualiti kacang soya yang dipilih tu sangat-sangat berkualiti dan ia dah bebas purin. Purin ni adalah satu benda yang satu bahan yang membebankan kita punya buah pinggang. Especially untuk orang yang ada masalah buah pinggang yang perlu dialisis ataupun memang dah buah pinggang dia dah ada problem, dia susah sikit nak singkirkan purin ni. Jadi akan membebankan dia punya buah pinggang lagi. Tapi kita punya soya protein dah tak ada dah purin tu. So sangat-sangat selamat diambil untuk orang yang ada masalah buah pinggang pun boleh juga ambil. Sebab orang yang ada masalah buah pinggang ni, diorang pun perlukan protein tau. Protein kan untuk sel-sel, untuk bina sel-sel yang baru. Kalau diorang tak cukup protein, macam mana badan dia nak ada sel-sel yang baru kan? So perlu protein dan kita punya protein sangat-sangat selamat. Itu nombor satu. Kenapa dia suggest bee pollen pula? Okay, bee pollen ni macam Ayah ceritakan tadi, dia adalah multivitamin semula jadi. Dia lengkap dengan semua vitamin lah, mineral lah, enzim, coenzim, apa benda kan, makronutrien lah semua ada. 200 lebih nutrien yang ada dalam kita punya bee pollen. Dan sebab ianya semula jadi, dia boleh masuk dalam badan kita boleh pilih sendiri sama ada badan kita perlukan apa daripada pollen ni. Kalau badan kita tak cukup vitamin B, dia ambil lebih. Kalau tak cukup vitamin C, dia akan ambil lebih. Ikut kepada keadaan badan kita. Itu yang bezanya suplemen yang semula jadi dengan suplemen yang sintetik. Badan kita, dia boleh terima benda yang semula jadi, so dia pandailah pilih. Yang sintetik ni dia macam, apa ni aku tak kenal kau. So dia tak reti nak pilih. Okay, so bee pollen ni bantu untuk baja kita punya sel-sel tu kan. Yang ketiga fiber, fiber ni serat. Serat pun sangat-sangat diperlukan dan best untuk ambil fiber ni masa sahur sebab dia boleh kasih kenyang lebih lama. Okay. Yang keempat ialah lactoberry, kita punya probiotik, prebiotik kita. Ini memang kita punya one of the star product jugalah kan. Semua orang suka, tak ada orang yang tak suka lactoberry kita ni. Sebab dia berbeza dengan rasa linzi. Linzi kita tahu dia sangat pahit, tapi lactoberry dia best. Rasa dia manis masam. Semua orang suka, tak ada orang tak sukalah kan. Dan dia boleh macam sedap sangat sampai dia boleh makan macam tu je. So memang sangat-sangat sedap. Semua orang boleh terima, termasuklah budak-budak pun memang kalau boleh nak kena sorokkan daripada budak-budak. Sebab sangat laku keras lah pada budak-budak untuk lactoberry ni. Okay, so yang soya protein, bee pollen, kita punya fiber, lactoberry. Sebenarnya ni adalah antara kita panggil sebagai set perut yang sangat-sangat bagus untuk pulihkan kita punya keadaan perut kita. Okay, sebab kita tahu walaupun kita tak ada, mungkin macam ada orang yang tak ada masalah gastrik, tak ada masalah GERD ke apa kan. Tapi kebanyakan kita, perut kita dah mula sakit tau sebab dengan pemakanan kita yang sangat banyak ni kan. So
ambil peluang ini masa bulan puasa ni, bila perut kita rehat kejap tu, kita kasih dia makan dengan benda-benda yang baik. Dengan ambil kita punya set perut ni lah. Protein, pollen, fiber dengan lactoberry. Dan of course lah kita kena tambah yang keempat-empat ni kita boleh shake dalam botol air ataupun shaker ke kan. Ataupun kita boleh bancuh je guna sudu kacau-kacau macam tu dengan air suam ataupun air sejuk. Dia tak boleh air panas. Pantang dia tak boleh air panas ataupun air gas tak boleh. Sebab dalam kita punya protein, kita punya lactoberry ada enzim. Dalam pollen pun ada enzim. So kita nak ambil enzim ni dia dalam keadaan yang dia masih aktif lah kan, masih hidup. Bila kita ambil dengan air sejuk ataupun bila kita ambil dengan air panas ataupun dengan air gas, nanti dia akan matikan enzim-enzim ni. So rugilah kita ambil. Okay? So boleh shake dan kita minum untuk sahur. Dan lepas tu bolehlah kita minum kopi. Kopi ni macam benda yang wajib lah kan, pagi-pagi kena minum kopi. Kalau tidak kita rasa macam lemau je kan. So ambil kopi. Sebab apa? Dalam kita punya kopi selain daripada ada linzi, selain daripada ada kafein untuk kasih kita segar, ada juga creamer, minyak kelapa tu kan. Minyak kelapa is lemak yang baik. Kita perlukan juga lemak baik untuk kesihatan kita, untuk kita punya jantung, untuk kita punya otak. So kita perlukan. At least kita ada backup daripada kita punya produk-produk ni. Selain daripada kadang-kadang adalah juga kan orang ambil benda-benda lain daripada makanan pun boleh juga. So ini antara produk kita yang sangat-sangat bagus yang boleh support untuk kita punya nak memulakan hari kita. Macam kita untuk Ramadan ni untuk set sahur. Alright, 5 produk ni. Okay, so saya dah berikan harga untuk setiap produk ini, satu sachet. Kita ambil satu je setiap pagi. Yang untuk kopi saya dah letak harga baru harga baru RM45 sekotak tu kan, ataupun satu sachet RM2.25. So total untuk sehari actually kita ambil RM15.50 sehari. Ini sebabnya dia nak tunjukkan yang masa dekat seminar tu dia share, biasanya kita ambil breakfast kan, hari-hari berapa ringgit kita spend. Kadang-kadang dah nasi lemak dengan teh tarik dengan apa semua lebih kurang je harga dia. Tapi itu mungkin adalah pilihan yang tidak sihat. Tapi yang ni RM15.50 adalah pilihan yang sangat-sangat komplit dan sangat-sangat sihat. So, okay, pilihan kan, kita boleh pilih sama ada kita nak makan yang sihat ataupun yang tak sihat. Alright. Yang ni saya nak kongsikan macam ni kita nak lebih bijak sikit dalam berbelanja untuk kita punya sahur. Saya fokuskan kepada 5 produk ni lah saja. So untuk ke-5 produk ini, kalau kita beli satu kotak setiap satu, jumlah dia adalah RM395. Ini saya ambil harga yang baru harga kopi yang baru. Okay, RM395 dan jumlah PV dia adalah 299 PV. Right. Okay, so kita macam benda ni benda elok. Kenapa kita tak nak share dengan orang? Kan kita kan nak buat banyak-banyak pahala lagi. So kita share dengan orang. Okay, ini kalau kita Ada bateri ke nak? apa dia? Okay. Okay, kalau kita share dengan 5 orang, kongsi resepi ini dengan 5 orang rakan. So kita dah makan dan kita share dengan 5 orang, jadi totalnya adalah 6 orang. So kalau 6 orang, kita darabkan dengan 299 PV, okay, ikut formula yang marketing plan Shuangho bonus yang kita akan dapat RM215.28. So lebih kurang lah kita dapat diskaun separuh harga bila kita share dengan 5 orang. Okay, senang kan? Jelas yang ni? Alright, so kita nak lebih lagi kan? Okay, why don't kita kongsi dengan 10 orang pula? Resipi yang sama, kita kongsi dengan 10 orang. So apa jadi? 10 orang campur kita, seorang, 11 orang. Okay, kita darabkan dengan 299 PV. Bonus kita pada bulan itu ialah RM526.24. Kalau tengok, dah lebih lah daripada apa yang kita spend. Kita beli satu produk ni RM395, tapi bonus kita RM526. So, in a way kita dah dapat lebih kurang free lah benda ni kan, kita tak bayar pun. Dengan hanya berkongsi dengan 10 orang. Okay, okay tak? Okay lah kan? Kongsi je, bukannya apa pun, kongsi je.
Okay. Kalau kita ekstra rajin, ekstra pemurah, ekstra nak pahala lebih-lebih kan, kita share dengan 20 orang. 20 orang rakan. Okay, so 20 orang campur kita, okay, 21 orang darab dengan 299 PV. Bonus kita ialah RM1,255.80. Dekat sini tolak dengan 395, kita dah dapat ekstra bersih RM800. Okay tak? Ini rasa dah boleh cover dah ni baju raya kan. Baju raya ke dengan nak beli barang-barang merendang sikit ke okey lah kan 800. Okay tak? Okay lah. Okay. Dan kalau kita bantu 3 orang rakan. Okay. Jadi kita dapat sorang-sorang macam ni. Okey sangat kan Sumayya. Yang ni kita bantu 3 orang rakan. Tadi kita dah share dengan 20 orang tadi kan. Okay, share resipi yang sama. Tapi kita nak bantu 3 orang rakan ni nak dapat extra 800. Yang macam kita kan. Kita je yang dapat duit selama-lama ni. Kawan-kawan tak dapat tau duit. So kita bantu 3 orang dapat extra 800 macam ni. So dia punya pengiraan dia lah macam ni. Okay, saya tak nak go into detail lah pengiraan dia. Nak tahu nanti kita boleh PM tepi. Kita akan dapat, ini bonus kita. RM3,262.56. Okay tak? Dengan hanya ambil set ni tadi kita spend. Okay, terima kasih kerana kepercayaan anda. Okay, kita spend RM355 tapi kita dapat bonus RM3,262. Okey ke tak okey? Dengan hanya berkongsi dengan kawan-kawan kita, kongsi dengan family members kita tentang resepi yang sihat ini. Kita bukan hanya tolong dia sihat, kita pun mungkin boleh tolong dia dapat extra income sikit. Alright tak? Okey sangat kan? Mestilah okey. Okay, so ni saya summarizekan lagi sekali. Kalau kita kongsi resepi dengan 5 orang rakan, kita dapat diskaun separuh harga. Lebih kurang sebab apa? Bonus tu kita akan dapat pada bulan yang seterusnya tu separuh harga. Okay, kalau kita kongsi dengan 10 orang, dah free. Kita dapat 500 lebih tadi. Free lah, okay. Kalau kita kongsi dengan 20 orang, kita dapat extra 800. Okey lah kan? Best juga ni. Tapi kalau kita tolong 3 orang, kawan-kawan kita tu daripada 20 orang tu kita tolong 3 orang nak dapatkan 800 juga, kita boleh dapat ni bonus kita RM3,262. So, okey lah kan? Kalau kita hanya berkongsi dengan orang di sekeliling kita tentang kebaikan kita punya produk. Apa kebaikan dia pada badan kita. Of course lah kita setiap produk ini dia sangat-sangat membantu untuk menjaga kesihatan badan kita, kesihatan usus kita of course. So kita nak semua orang sihat kan, sekeliling kita nak semua orang sihat. So kita share lah tentang resepi ini. Okay, itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Okay. So lepas ni boleh amalkan kita punya set sahur ni lah. Dia memang best sebenarnya dan sangat mengenyangkan. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya pass balik pada Ayah lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ada ke tak tu? Oh, tak tahu mana Ayah pergi. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya harap perkongsian pada hari ini sangat-sangat memberi mana Ayah. Okay. Nak cakap apa-apa tak Ayah? Sorry. Dah hujung-hujung tu dia buat hal pula. Okay, so dah habis ke?
Dah habis Okay, dah. terima kasih banyak-banyak Irna untuk atas kira-kira tadi. So memang kita, macam saya sendiri memang tak sukalah benda kira-kira ni, tapi saya percayalah apa-apa yang Irna cakap tadi memang betul. Kalau kita lebih ramai, kita share lebih banyak bonus. So bayangkan tadi dalam kita punya meeting ni pun ada hampir 20 orang juga. So bayangkan kalau setiap seorang, kalau katalah semua ni dalam network kita dan setiap seorang tu amalkan produk-produk simple je macam Irna cakap tadi, kopi kan, apa lactoberry, protein, fiber, memang benda-benda asas kita semua sebenarnya patut amalkan ketika bulan puasa. Benda-benda simple ni, belum kita nak cakap targeted ringzi apa semua tak masuk kan tadi, tak ada ringzi kan tadi. Benda-benda simple asas sebenarnya, dan kita boleh bagi-bagi lah. Kita nak gantikan satu produk tu dengan ubat gigi dan shampoo ke, boleh, tak ada masalah. Okay, boleh ikut kreativiti masing-masing. Tapi katalah nilai PV dia sekitar 299, macam Ina dah kirakan siap-siap tadi, memang katakan semua dalam ni network kita semua amalkan, dan kita akan dapat that 3000, bukan 3000, yang extra 800, yang 1000 lebih. 1000 lebih sebenarnya, 1200. Tak payah kira lah berapa banyak kita spend. 1200 tu bersih kita akan dapat dalam kita punya account nanti. Jadi itu adalah contoh kira-kira. Kadang-kadang bukan kita yang perlukan tau. Kadang-kadang kita kata alah 1000 tu tak nak lah, 1200 tu tak payahlah. Tapi sekiranya kita kenal ada orang yang perlukan. Sebab baru-baru ni pun ada sahabat saya yang dia PM tepilah kan dalam masalah kewangan. So dia kata dia perlukan amount banyak ni. Kita pun tak mampu nak tolong kan. Tapi apa yang kita boleh tolong ialah kita boleh share macam yang Irna cakap tadi. Kalau nakkan duit certain amount, cuba kongsikan produk-produk yang macam Irna cakap tadi, dan insya-Allah memang boleh dapat duit yang dia nak tu. Okay, dan kita pun tak perlu nak susah-susah nak keluarkan duit kita. Kadang kita pun tak ada bajet juga kan nak bantu orang. Dan itu adalah salah satu usaha kita juga untuk bantu orang lain. Kalau bukan kita punya, sebab kita perlukan, mungkin orang keliling kita yang perlukan apa yang kita share pada hari ini. Jadi jangan simpan sorang-sorang. Apa benda yang kami sharekan pada hari ini, harap boleh sebarkan, war-warkan, up lah dekat status Facebook ke, dekat IG story ke, segalanya. Kita tak tahu siapa-siapa yang berrezeki untuk baca kita punya status tu. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan pada hari Ahad ni, insyaAllah. Hari Sabtu ni ialah hari Sabtu tak ada. Sabtu terakhir was last month, sorry. So hari Jumaat ni adalah hari terakhir untuk kita nak buat pembelian untuk bulan Februari. So 12 tengah hari. Ingat 28 hari bulan, 12 tengah hari adalah waktu pembelian terakhir untuk bulan Februari. Jangan lupa untuk ingatkan semua orang dalam network kita, walaupun kita dah ulang-ulang dekat dalam grup tu, mungkin ada yang tak terbaca pun. Ingatkan 28 hari bulan ni, hari Jumaat ni adalah hari terakhir untuk dapatkan kopi pada harga RM40. Selepas itu memang RM45 sekotak dengan PV yang baru 28. Okey, 12 bulan betul pemeliharaan. So jangan lupa ya semua. Dan juga kalau nak buat pembelian persiapan untuk bulan puasa, nak dapat sebelum bulan puasa, boleh buat pembelian cepat-cepat, sebab kurier akan last sekali hari Khamis lah kan. Lepas tu nak dapat hari Jumaat tu kena make sure akan kurier tu ship out hari Khamis. Buat order sebelum 8.30 ataupun buat order hari ni lah, senang. Jangan last minute sangat, nanti kan sahur tak sempat pula kan nak makan kita punya set perut. Itu saja untuk saya. Dan Yuna ada apa-apa? Okay, so terima kasih semua atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Sama. Jangan stop.